对付狡猾的狐狸，需要一个老猎手。这种高手扫过一眼就不会忘。疑犯很可能已经改变造型，所有人移动手部，不要动监控。是什么？看他想怎么玩，我们陪他玩。来！What's up guys, kembali ke channel Film Vibe. Di video kali ini saya akan menceritakan cerita filem The Shadow Edge yang dirilis pada tahun 2025. Kisah ini dibintangi Jackie Chan dan Tony Leung. Filem ini menampilkan aksi mantap, plot teliti, dan tersedia. Filem ini menampilkan kembali legenda hidup dunia perfilman, Jackie Chan, yang walaupun sudah berusia, tetap menunjukkan aksi luar biasa dalam babak-babak penuh debaran. Kisahnya mengisahkan tentang seorang detektif bersara yang dipaksa kembali ke dunia penyiasatan untuk memburu seorang ketua penjenayah jenius yang sentiasa terlepas daripada undang-undang. Ia menjadi pertembungan antara pengalaman manusia dan kecanggihan teknologi moden, dan kita akan melihat siapa sebenarnya lebih unggul. Sebelum kita mula, bagi yang suka kandungan ulasan jalan cerita filem seperti ini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami supaya tidak terlepas perbincangan filem menarik yang lain. Jom kita terus masuk ke ceritanya. Filem dimulakan dengan adegan rompakan besar yang sangat terancang di sebuah bank terkenal di Macau, Asia Bank. Sekumpulan perompak profesional dengan peralatan canggih mensasarkan peti besi khas yang menyimpan dokumen penting berupa kunci akses kepada wang kripto bernilai 500 juta dolar Hong Kong. Apabila penggera berbunyi, pihak polis yang dilengkapi teknologi moden segera menghantar pasukan ke lokasi. Di bilik kawalan, pasukan pemantauan yang diketuai oleh Madam Wang mengaktifkan sistem kecerdasan buatan, AI, untuk menjejaki pergerakan penjenayah. Namun sesuatu yang pelik berlaku, walaupun perompak dikatakan sudah dikepung dalam bangunan, pasukan di lapangan tidak menemui sesiapa. Rupanya semua itu hanyalah ilusi rakaman CCTV yang telah digodam oleh seorang hacker jenius bernama Simon. Keesokan harinya, polis menyoal siasat pemilik peti besi. Dia mendedahkan bahawa dokumen yang dicuri hanyalah sebahagian daripada kata laluan kripto tersebut. Tanpa bahagian lain, wang itu tidak boleh dicairkan. Polis yakin kumpulan itu akan menyerang lagi untuk mendapatkan maklumat lengkap. Benar seperti dijangka, kumpulan itu menyerang JH Digital Asset Management dan berjaya mencuri data aset kripto jutawan. Ketika Simon sedang memindahkan data, polis menyerbu dan berlaku pergelutan sengit. Kapten Wu berjaya disendera dan pertarungan berlaku di dalam lift. Perompak melarikan diri menggunakan payung terjun dari bangunan tinggi. 我听说断成的15斤已经到现在都还早了，1分钟，1分钟。上什么情况？ Mereka mendarat di Bumbong WYNN Macau dan sekali lagi menghilangkan diri daripada rakaman CCTV hasil kepakaran Simon. Polis gagal menahan mereka dan imej pasukan tercalar teruk. Dalam mesyuarat kecemasan, Madam Wang mencadangkan agar mereka memanggil seorang pakar lama, Jackie Chan yang memegang watak detektif bersara Wong Tak Chung. Sepanjang kerjayanya, Wong telah menyelesaikan ratusan kes, tetapi dia dihantui rasa bersalah atas kematian sahabatnya ketika misi lama. Dua anggota polis, Liu dan seorang anggota wanita bernama Qiu, ditugaskan menjejaki Wong. Rupanya Qiu ialah anak kepada sahabat Wong yang telah meninggal dunia. Akhirnya Wong bersetuju membantu dan menubuhkan pasukan khas yang dinamakan Adorably Unit. Mereka menyamar di kawasan Old Town selama berhari-hari. Sementara itu, ketua penjenayah Fu Longsheng yang digelar The Shadow merancang langkah seterusnya. Dia sebenarnya membesarkan anak-anak yatim sebagai pasukannya sendiri. Konflik semakin memuncak apabila serangan bersenjata berlaku di Balai Polis Macau. Sistem CCTV digodam dan berlaku tembak-menembak hebat.
Wong akhirnya menyedari bahawa permainan logik dan bubble wrap yang dimainkan Shadow sebenarnya adalah kod rahsia komunikasi. Selepas beberapa peristiwa tragik termasuk kematian Liu dan Simon, Shadow masih bebas. Wong menyedari bahawa Shadow belum memperoleh wang kripto itu kerana dia tidak tahu cara mencairkannya. Akhirnya Shadow cuba mendapatkan kata laluan daripada pemilik aset di sebuah kedai kopi. Di sinilah pertembungan akhir berlaku. Duel sengit antara Wong dan Shadow tercetus. Wong tewas, namun Qiu meneruskan perjuangan. Berbekalkan ilmu dan pengalaman yang diajar oleh Wong, Qiu berjaya menjejak dan menumpaskan Shadow. Akhirnya, Wong menyerahkan Gary kepada Qiu sebagai simbol kejayaannya. Filem ini membawa mesej jelas, pengalaman adalah guru paling kejam dan tidak dapat dikalahkan oleh AI atau teknologi moden. Sehebat manapun teknologi, kebijaksanaan dan pengalaman manusia tetap menjadi senjata paling ampuh. Sekian ulasan kali ini. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kami akan menyediakan video lebih gempak dan lebih best untuk korang.